Ada satu buku, nama dia Dalilul Falihin. Dalilul Falihin. Dia ni syarah kepada Riyadhus Salihin oleh Ajlani, Ibnu Ajlan. Dia syarah. Bila sampai pada hadis, hadis berkenaan dengan hadis Aisyah, hadis Bukhari, Aisyah cerita tentang Nabi semayang malam sampai bengkok kaki. Lepas tu Aisyah tanya kan, pasal apa ni hang semayang sampai bengkok kaki ni, hang telah diampun dosa oleh Allah. Lepas tu Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Baik. Masa hadis tu dibahas, bila Nabi kata, Aisyah kata, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika. Ini sama dengan ayat Quran. Dalam surah apa? Inna fatahna laka fatahan mubina. Inna fatahna laka fatahan mubina. Apa? Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min zambika. Sama. Itu Allah Ta'ala telah ampun dosa dia. Baik. Itu kita kata maksum. Tapi dalam syarahan ni dia kata apa? Dosa yang mana Allah Ta'ala ampun ni? Dosa Allah Ta'ala ampun Nabi ni adalah dosa yang seorang Nabi ni tak boleh buat. Dosa besar ni. Yang menjatuhkan maruah diri dia, agama dia, menjejaskan risalah dia. Tapi ada pun kalau kita kata dosa, jenis kemanusiaan biasa. Boleh kesalah sangka ke orang. Yang dosa tu bukan kalau orang tahu yang melibatkan orang tak ikut risalah dia. Yang tu kekal sebagai manusia. Maknanya maksum tu daripada dosa yang besar. Dosa yang besar sama. Habis-habis tersalah. Ini ada pada Nabi. Tapi ada itu bukanlah makna sentiasa ada. Nabi ni satu orang yang sentiasa beristighfar, minta ampun. Jadi, bila ini orang, Abdullah bin Abi Maktum ini, dia main kan. Masa dia main tu, Nabi tengah duk bagi tazkirah kepada Ashraf Mekah. Orang-orang Mekah yang perhitungan besar, kalau mereka ni boleh faham Islam, faedah dia besar. Tengah-tengah tu dia datang. Anja'ahul a'ma. Dia datang